Bismillahirrahmanirrahim. Malam ni banyak daripada kawan-kawan kita nak sambut 1 Januari 2026, sambut tahun baru. Jadi banyaklah yang tunggu detik 12 malam untuk sambut tahun baru. Sebenarnya sambut tahun baru ni bukan ada dalam hukum syarak. Dia bid'ah aja. Benda baru nak buat pukul 12 malam ke, nak buat waktu maghrib ke, nak sambut, nak suka-suka ke, nak berdoa ke, tak kisahlah, tak kisah. Itu masing-masing budaya. Tapi kebanyakan kita ikut budaya barat. Bila ikut budaya barat tu, tunggu detik 12 malam. Saya nak cerita di sini, detik 12 malam itu bermaknanya matahari berada di bawah tapak kaki kita. Ginilah. Ini timur, timur. Matahari naik di sebelah timur sampai ke tengah hari di sini, jatuh di sebelah barat di sini. Kemudian matahari akan jalan belah malam sampailah matahari di bawah tapak kaki kita. Kita berdiri di sini di atas bumi ni. Di bawah tapak kaki kita ni, masa itulah dia panggil detik 12 malam. Ini masa matahari berada di sini. Kemudian matahari akan bergerak naik pula esok tu di sebelah timur. Jadi tuan-tuan, macam waktu sembahyang, dia berubah tiap-tiap hari. Kemudian tidak sama tiap-tiap tempat. Saya nak cerita ni, detik 12 malam tu ikut jam kita, local time Kuala Lumpur umpamanya, ialah pada pukul 1.13 pagi AM. Itu yang betulnya. Itu masa itulah baru matahari berada di bawah kaki orang Kuala Lumpur. Kita naik ke Ipoh, matahari berada di bawah kaki orang Ipoh ialah pada pukul 1.16 pagi, 1.16 AM. Orang Kuantan, matahari berada di bawah kaki pukul 1.06 pagi. Kuala Terengganu, pukul 1.07 pagi. Orang Lostak, pukul 1.18 pagi. Hak tu hak sebenar lah. Tapi kita sambut tahun baru ni tak ada sah, tak ada batal. Bukan ada sah batal, bukan syariat, bukan taklif, bukan hukum syarak. Bukan hukum syarak pun. Jadi tak ada, buatlah macam tu buat dah lah ni. Kan? Tapi eloknya kita berdoa lah, supaya Allah Ta'ala bagi tahun baru ni keberkatan. Kullu amin wa antum bi khair. Doa, kan? Sepanjang tahun kita berada dalam keadaan baik, sihat, murah rezeki, kan? Tujuan saya hari ini ialah nak habaq bahawa detik 12 malam tu tak sama pada tiap-tiap tempat. Yang orang ramai duk sambut pukul 12 malam tu, sebenarnya matahari belum berada di bawah tapak kaki. Tak sampai detik 12 malam lagi sebenarnya. Contohnya orang Kedah lah, orang Kedah.
pukul 12 malam kalau ikut jam kita tu baru pukul 10.42. Universal time baru pukul 10.42 malam. Ada lagi 1 jam 18 minit. 1 jam 18 minit nak sampai detik 12 malam yang sebenar. Kalau dia main mercun masa tu, dia sambut awal ya. No. Orang Kuala Lumpur. Masa pukul 12 kita tu, waktu universal time yang sebenarnya, matahari sebenarnya berada pada pukul 10.47 malam. 10.47 malam. Tak ada lagi 1 jam 13 minit barulah sampai ke pukul 12 tengah malam. Kan? Itu sikit sebanyak. Kalau yang korang faham, kena ulang-ulang tengok video ni supaya boleh faham. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.